ASB, tabung haji ataupun emas, yang mana satu yang lebih baik? Pastikan tengok video ni untuk tahu. Jangan lupa juga like dan save untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Bagi yang nak mula menyimpan, kita kena tahu ada dua jenis simpanan yang kita perlu ada. Yang pertama ialah simpanan jangka masa pendek, short term saving, iaitu kita simpan kurang daripada 2 tahun. Sebagai contoh, tuan-puan simpan untuk bayar rotek, tuan-puan simpan untuk kahwin pada tahun depan. Kurang daripada 2 tahun, duit tersebut akan digunakan. Sekiranya saving ini untuk kurang 2 tahun, lebih baik simpan dalam bentuk cash ataupun simpan dalam tabung haji dan ASB. Tetapi sekiranya saving tersebut untuk 2 tahun dan ke atas, sebagai contohnya duit pencen, atau nak kahwin lagi 5 tahun, atau nak beli rumah, lebih baik simpan dalam emas berbanding simpan dalam tabung haji dengan ASB. Sebabnya kenaikan harga dalam simpanan emas ni apabila kita simpan lebih lama, lebih tinggi berbanding dividen yang tabung haji dan ASB berikan. Selain itu, apabila kita tukarkan kepada emas, duit simpanan kita tu terselamat, terlindung daripada inflasi, tak dimakan inflasi. So kekayaan kita tak semakin berkurangan walaupun semakin lama kita simpan dalam simpanan emas. Yang mana satu lagi baik? Bagi saya dua-dua adalah terbaik. Yang pertama, tuan-puan kena usahakan dulu cukupkan 12 bulan gaji dalam simpanan short term dalam tabung haji atau ASB. Kemudian tuan-puan boleh simpan sebanyak yang boleh dalam simpanan emas. Oleh itu, ini adalah cara yang terbaik bagi tuan-puan yang nak mula simpan emas. Terus saja klik link dekat profil saya, daftar terus akaun secara percuma. Kemudian boleh terus mulakan simpanan tuan-puan dengan serendah RM100 sahaja. Dan ingat, kalau konsisten simpan, barulah lebih cepat kita capai matlamat simpanan kita tersebut. Oleh itu, tabung haji dan ASB sangat sesuai sebagai short term saving. Simpanan emas sangat sesuai sebagai long term saving. Orang kata macam biasalah, senangnya nak simpan emas.